Salah satulah pengalaman yang paling bermakna adalah ketika saya melihat seseorang tu yang sebelum ni tertutup tak nak bercerita, tapi dengan sokongan kepada mereka, perasaan mereka dengan terbukalah, dan saya tahu kehadiran saya ni memberi kesan positif kepada mereka. Pada saya, Befriender ni banyak mengubah saya untuk sentiasa berfikiran positif. Kawan-kawan kita kadang ada feedback yang klien aku gini lah. Tapi kita try to berbincang sama-sama untuk solve the problem. I've learned more actively, respond with more empathy, manage the different situations with sensitivity. Challenges that I've faced and how I overcome, I've learned to be more focused and consistent and patient and seek guidance from the one with more experience, maybe with Pelita or with my SDO. That's how I manage. Kadang kalau kita nak keluar tu, home visit, kadang kita tak ada dapat masa sewaktu yang sama. So dengan benda-benda ini kan, itu buat diri saya salah satu cabaran. Bila dapat mereka tak ada masa, saya ada masa. Bila dapat saya ada masa, mereka tak ada masa. Selalunya kita compromise lah. Macam kata orang tu, kita tanya sama ada you okay untuk buat hari ni. Kita akan tanya dulu bila yang awak free atau ada masa, dan kita boleh pergi sama-sama lah. Cabaran yang pergi home visit dan klien saya cakap, dia tak ada duit nak beli susu untuk budak-budak. Kita make a cepat-cepat report to our SDO. It's much better because they can help faster than us. Befriender banyak mengajar saya untuk sifat kesabaran dalam diri saya, empati pada orang lain kerana sentiasa meletakkan diri dalam kasut mereka, sentiasa berfikiran positif. Salah satunya saya suka menolong orang dan juga dapat bersama kawan-kawan yang baru dan lama. Semangat saya datang daripada peluang untuk yang memberi sokongan dan melihat perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Keeps me motivated is knowing that even small actions can make a difference. A relationship built between the beneficiary and us has gained trust. Untuk rakan-rakan, orang kata seperjuangan saya boleh kongsikanlah pandangan saya. Saya rasa apa yang kita buat ni adalah saham kita dekat abadi nanti, insyaAllah. Kita mungkin boleh tukar dari lelah kepada lillah. Pada semua Befriender, teruskan dengan hati yang ikhlas, sentiasa dengar dengan empati dan jangan takut untuk belajar. Kepada rakan-rakan saya, jangan anggap ni satu beban untuk kita semua. So to my Befriender and senior Befriender, 加油!